Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ni Kak Ji nak berbual-bual dan berborak dengan Sis German. Nesh, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih Kak Ji. Sama. Hari ni jemput Nesh dalam rancangan podcast. Yelah, kita nak borak-borak sebab 1 tahun 2 kali saja dapat jumpa Nesh. Ya, betul. So, topik hari ni kan, Hmm. kita nak borak-borak pasal topik yang sangat menarik. Apa tu Kak Ji? Dan Kak Ji pun tertarik sebenarnya dengan topik ni. Ya ke? Ya, topik ni hangat juga didebatkan di social media dan ramai kalau duduk-duduk sembang-sembang mesti akan terkeluar topik ni. Topiknya ialah, ni permintaan ramai tau Nesh. Oh, Ya, okey. permintaan. Di atas permintaan ramai kita akan bincang sedikit sebanyak tentang topik pentingnya kaum wanita mempunyai pendapatan sendiri. Oh, okey. Ya. Okey. So, Kak Ji nak mula dengan tanya Nesh lah. Ya. Nesh punya pendapat macam mana? Nesh Okey. rasa penting tak wanita tu mempunyai pendapatan sendiri? Kalau dalam situasi zaman moden sekarang ni, of course dia penting. Penting Penting. Bukan lagi pilihan. Dia keperluan. It's a necessity, Ya, bukan choice lagi daya. Bukan. Okey. So, okey. Ramai yang kata dulu-dulu lain keadaan. Ya. Tu sebab Kak Ji nak petik yang Nesh cakap tadi, zaman sekarang. So zaman sekarang ni sangat mencabar, memang betul. Dan mencabar dari semua segi. Ya. Kalau wanita tu tidak mempunyai pendapatan sendiri, kita banyak dengar mereka yang mengeluh bila mereka tidak mempunyai pendapatan dan mereka tiba-tiba mengalami situasi yang tidak dapat dielakkan, ya, seperti contoh suami hilang pekerjaan tiba-tiba, kan, ataupun suami yang hilang. Okay, ada juga kan, hilang betul. Kerana hilang pada penciptanya, hilang juga kerana disondol. So banyak sebab kadang-kadang hilangnya suami seseorang kan. Betul. So agaknya kerana tu ke wanita ni perlu ada backup plan. Okey, sebenarnya kalau kita ada kerjaya, ada pendapatan sendiri, kita lebih ada kebebasan dari segi kebebasan kewangan, perbelanjaan. So kita tidak terlalu bergantung pada pasangan atau pada keluarga. So penting kalau kita nak buat keputusan pun lebih cepat, tahu tak? Kalau betul, macam duit kita kan? Duit kita senang nak buat keputusan. Kalau kita tak ada keuangan yang kukuh, kalau dari segi personal pun kita susah nak buat keputusan, dalam bisnes pun kita susah nak buat keputusan. Sebab kalau kita merancang satu perniagaan, kita nak contoh nak keluarkan produk, tapi kita fikir ini ada kekangan. Tapi kalau ada kewangan yang kukuh, kita buat keputusan tentu je. Oh yes, that's a good point. Lagi satu kan perempuan ni kan Nesh, banyak perbelanjaan kan? Dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Of course. Kak Ji found out this lah. Sekali tu kan Kak Ji nak beli lipstick. Color dia kan, perempuan lipstick tak ada nude, magenta, beige, color-color. Bila nak beli adik Kak Ji lelaki lah kan. Dia kata, oh no, I want to look for a pink color, purplish pink. Lepas tu dia kata, lipstick pun banyak color ke? Nampak dia tak faham. Sebenarnya wanita ni lipstick dia daripada nude sampai ke color yang gelap ada kan. Kadang-kadang kita ada 5, 10. Ya, tone dia banyak. Dia punya tone tu banyak. Itu belum include blusher lagi. Macam-macam. Eyeshadow, perfumes, pakaian kan. Macam-macam lagi. So okay, macam perniagaan yang Nesh ceburi sekarang adalah perbelanjaan kewangan tu, it's totally yours. Untuk perniagaan? Ya. Perniagaan saya bermula dengan wang simpanan sendiri. Wang simpanan sendiri sebab memang kalau boleh nak independent supaya kita boleh manage. Kalau duit tu dari orang lain kan mungkin kita tak rasa hard work tu dan dia punya berbaloi dan kita rasa macam kita appreciate lebih duit kita. Betul. Itu. Dan kalau kita buat sendiri, kita berjaya dan orang kita lebih dihormati, tahu tak? Faham bagaimana dan dihargai. Family dan juga kawan-kawan.
Ya, Betul kita tu, kita betul. lebih dia orang nampak kita macam wow, you manage this business, nampak lebih dihormati, dihargai. Betul tak? Ya, dan Nash bermastautin di Jerman, berniaga di Malaysia dan juga di negara lain juga kan? Ada juga Ada sikit-sikit customers sambil-sambil. dari sana. Ya. Jadi tak adalah masalah sebenarnya mereka yang duduk di Malaysia ni. Sedangkan yang Malaysians yang duduk di Jerman pun boleh berniaga di sini. Okay? So, apa cabaran berniaga di sini sedangkan Nash bermastautin di Jerman? Okey, antaranya adalah kekangan waktu. Kerana Okey. kita berbeza waktu kan. Mhm. Kalau di Jerman pagi, di sini dah petang. Jadi kalau kita nak manage tu kena pandai-pandai timing, cari time yang sesuai. Pagi saya uruskan deal dengan team di sini. Okay. And then dah selesai apa yang masalah, okey, dan baru uruskan keluarga, anak-anak, suami. Macam tu lah. Ini soalan next Kak Ji ni. Macam Sebab ramai suri rumah tangga yang tak bekerja nak tahu juga. Sebab diorang rasa macam kerja-kerja rumah ni pun dah cukup overwhelming. Jadi macam mana diorang nak cari masa untuk niaga? Mungkin Nash boleh kongsi sedikit macam mana you manage your time. Dah lah, you have to anak Nash, 2 orang lelaki, suami lagi, duduk di luar negara lagi, dan at the same time manage a business here. Macam mana Nash bagi-bagi masa tu? Okey, sebenarnya saya banyak juga masa. Kalau sebelah pagi memang uruskan dulu anak-anak. Setelah anak pergi kerja, suami pergi kerja, saya ada masa sendiri. Waktu tu lah kita check sama ada masalah daripada team, ada apa isu, ataupun kita cari idea macam mana ya nak buat. Of course kita nak marketing, kita nak ada contact, nak ada ni, nak ramai dengan klien juga kan. Kita nak kena jaga hubungan tu. Dengan gaya engagement dengan ni semua. Itu memang ambil masa 1-2 jam, and then sebelum kita ada sebelum waktu dan lepas Zohor nanti Kang ada waktu, okey kita macam kalau rajin buat live, kita buat live supaya kita dapat buat live lagi ya. Dapat berhubung dengan kita punya followers dan juga customer kan. Lepas tu family setelah petang dan urusan anak seperti bola apa semua tu masih lagi kan kena uruskan semua tu. Uruskan tu, and then macam tu lah sampai malam, masak lagi untuk malam. Boleh saja InsyaAllah boleh. Dia sebenarnya time management tu penting tau. Time management penting. Kalau kita tak ada time management, benda tu nanti drag itu, kita tahu yang ni tak buat, yang ni tak buat. Sebenarnya orang yang busy tu they make things happen. I see. So orang yang relax, yang tak ada apa, procrastinate, dia akan nantilah tak buat. Those yang busy tu they make things happen. Usually. I agree. I totally agree. Sebab Kak Ji seorang yang busy juga. Kan? Daripada pagi sampailah malam. But you manage everything. Yes, I manage. Alhamdulillah. Okay, nak tanya juga. Since you are staying in German kan, Nash, bagaimana pula wanita di sana? Adakah mereka macam sama juga macam kita kat sini? Cari peluang untuk niaga sendiri? Okay. Or the culture is different? Okay, culture different, tapi ada juga yang memang dah terbiasa bekerja. Dia orang kebanyakannya sama ada buat part time. Sebab di Jerman you are allowed to work like 20 hours per week untuk ibu-ibu. Sebab dia bagi masa juga you manage your family, you manage your kids. Work-life balance lah ni. Tak perlu kerja daripada 9 hingga pukul 5. Contohnya you kerja macam satu hari 3 jam ke 4 jam dari pagi sampai pukul 12, and then after that you pergi pick up your kids, and then you that's it. Boleh. Dan yang berniaga pun dia orang buat juga. Ada yang buat contohnya business, ada juga business online yang personal, yang kawan-kawan yang buat catering, yang small catering. Kalau masak kan contoh ada makanan-makanan yang kita order dengan kawan pun ada. Saya pun ada. Di sana Nash buat juga. Ada. Catering. Bukanlah catering besar, tapi macam kalau orang nak order birthday cake contoh, birthday cake, atau ada yang nak buat saya nak 20 pack makanan lauk ni, nasi
nasi lemak ke contoh. Wow. So kita ada Nash juga, promote lah makanan lokal kat sana ya. ada sikit-sikit ada, tak semua. Saya pun nak kita buat bukan sebagai terlalu apa, uh, terlalu nak komersial sangat, tak. Just untuk mengisi masa, close friend, yang mana ada request kita buat macam tu. Kalau ada request kita terus je. So memang Nash rasa pentinglah wanita tu mempunyai pendapatan sendiri, tak kira lah sikit ke banyak. Of course, Bagaimana penting. pula yang kita pernah lihat kan, bagaimana pula di mana wanita ni lebih agresif ya mencari duit dan pendapatan mereka ni lebih daripada suami. Jadi Nash rasa macam mana? Adakah patut mereka hormat suami seperti biasa walaupun mereka doing better than the husband? Sebenarnya kalau kita ada pendapatan yang kukuh, yang lebih daripada suami, sebenarnya tak salah pun. Kita bukan nak ambil alih tugas suami. Ya, betul kan? Kita bukan nak memandang rendah pada suami. Tetap kita hormat suami, and then yang kalau kita boleh buat berjaya, itu sebenarnya satu yang orang kata satu yang kejayaan yang macam apa orang kata? Kejayaan yang kita patut banggalah. Betul. Satu yang dan suami pun patut bangga. Okay, on that subject Kak Ji nak tanya. Kaum lelaki ni kadang-kadang dia tak galak kan wife dia bekerja ataupun berniaga. Sebab dia rasa macam alah you duduk rumah je lah, just take care of the house and the children. Macam mana agaknya mungkin nak handle para suami yang macam ni? Macam mana nak pujuk? Mungkin nak pujuk ya, tapi itulah sebenarnya bila you berkahwin, you kena ada agreement. Perjanjian together, you nak buat apa, you minat apa semua kan. Betul. Sebab kalau sebelum kahwin, okay, kalau dah agree sebelum kahwin, you tak payah kerja, you agree, you boleh, you nak kahwin, okay, proceed. Kalau tak, you tanya diri you sendirilah. You sama ada you nak jadi suri rumah sepenuh masa, or you rasa you lebih kepada career. So itu semua you atas perjanjian. You make a choice. Sebab jangan sampai dah suami ni, tak puas hati, tak sesuai, nanti rumah tangga ada masalah. Tak boleh lah macam tu. Rasa kita kena ada agreement dulu. Macam kan? Saya pun dengan husband, sebab suri rumah starting dengan suri rumah, ada anak. Tapi sebab minat kan, sebab minat dalam business, so kita duduk together, sit together dengan anak sekali. So cakap I nak buat business dulu, ya? Of course, kena. Kalau semua orang agree, okay, baru kita buat. Sebab tanya dulu, sebab saya bincangan suami, kalau saya nak buat bisnes macam mana, sebab I kena balik setahun 2 kali, nak kena uruskan, nak kena manage. Kali ni Nash balik, keluarga tak ikut kan? Dia orang tak ikut, dia orang akan balik nanti summer holiday. I see. So bila kita dah bagi tahu, baru kita discuss together. Suami tanya anak, boleh ke mami nak buat bisnes, nak balik sekian-sekian. Kalau dia macam ni, you all okay. So kalau dia orang kata okay, dan baru kita proceed. So far tak ada masalah. So far Alhamdulillah, dia orang sangat memahami. Kalau cakap Januari mami nak balik, nak urus ni, dia okay. Dah faham dah sangat. Okay, kepada mereka ni yang masih menangguh-nangguh decision nak bekerja setelah lama menjadi suri rumah, dan mereka rasa macam okay, I'm ready. Mentally I'm ready, and emotionally pun I'm ready. Apa nasihat Nash kepada diorang ni? Ready untuk apa tu? Untuk berkecimpung dalam perniagaan kecil-kecilan, okay, untuk mendapat pendapatan yang extra, ataupun at least they have an income stream lah for themselves. Okay, untuk orang yang nak start business, baru nak start as a small business, you kena start je dulu. Sebab kalau you tak start, you tak tahu kat mana you punya kekuatan atau kelemahan. Sebab bila you dah start, you tahu. So, trial and error lah juga ya? Try and error in the beginning memang. Start small, start kecil dulu. Sebab bila you start kecil, then jangan kita terus besar. Sebab kalau seperti macam kita bawa kereta lah, you cannot drive, you drive fast as you can handle. Yes, and then short distance dulu, jangan pergi long jangan distance. Terus ni kan, tengok dulu macam mana, and then dari situ kita boleh okay, expand. Kalau benda tu bagus, menguntungkan,
Okay, kita expand lagi dari situ. Dan kita dari situ pun kita kena belajar, kita kena ada tambahkan ilmu, tambahkan kemahiran. Kan Nash sentiasa membaca dan research kan tentang perniagaan. Memang Almost ada every day. cara, sebab sekarang ni zaman teknologi Kak Ji, very fast. Ya, trends berubah trend berubah, teknologi berubah, and then sistem dekat setiap platform berubah. So you kena alert, you kena cepat adapt. Keep yourself updated. Betul. Kan? Betul. Sebab kalau ikut cara lama, kita akan ketinggalan. Lepas tu business kita macam orang tak nampak. So we have to make ourselves also well known. Dari situ you kena personal branding kita personal penting. Branding kena kuat. Product branding lagi. Ya, banyak benda, banyak angle lah kita kena tengok. So Nash syorkan mereka ni start small. Yes. Ya, start small, ikut kemampuan. Ya. Ikut kemampuan dari segi bukan saja kewangan tetapi juga emotionally affected tak Nash niaga ni ataupun bila kita bekerja ni. Of course. Perempuan. Bila kita nak berniaga tu, kita kena mentally prepared, strong, physical pun kena jugalah. Kena mentally, physical kena strong. Yes, sebab emosi pun kan? You akan hadapi macam-macam. Sebab bila kita berniaga, kita berhadapan dengan manusia kan, macam-macam perangai. Betul. Kan, macam-macam ragam manusia yang ada. So you kena handle tu. Sebab setiap perniagaan ada ada rejection. Yes. Of course, that rejection yang buat you yang kalau ramai orang down. Dan kalau you boleh handle, you will grow and then you will be much better. Yeah. You pandai nak handle the next issue. So betul. Kak Ji rasa macam ramai juga kadang-kadang bila kena reject, diorang melatah. Dan diorang down. And then they stop. Bila dia stop, dia nak start balik tu, it requires more energy. Kan? So betul lah kata Nash tadi tu, you handle it and then you move on. Kan? As you grow kan, benda ni problems tu, kalau you stay there, the problem will not solve. Tapi kalau you grow with that problem, you become a person yang lagi mature, lagi resilient, more betul. matured and better in your business and also handling everything. Anything lepas tu you handle, relax je, okay je semua. Wow. Sebenarnya banyak advantage kepada wanita yang menceburi bidang-bidang perniagaan atau berkerjaya di luar sana. It takes a lot. We understand women out there yang bekerja, your time management, your family, and then sebut pasal family ni kan, kalau kaum wanita yang tak ada duit sendiri lah kan, tak ada duit sendiri kan Nash, yelah susah jugalah dia nak bantu ibu bapa ataupun adik-beradik. Sebab takkan dia nak ambil duit yang suami bagi dia untuk bagi pula dekat adik-beradik. Betul. Kan? So bila dia ada dia punya own income, so dia tak hesitate lah. Betul lah macam Nash cakap, dia tak ada hesitate. Okay lah. Sebab duit dia. Tak ada siapa yang akan mempersoalkan why are you giving him or her, the assistance. So itu pun penting ya. Ya, betul. Sebab itu kita ada kebebasan keuangan kan yang buat kita rasa macam kita boleh buat keputusan cepat je. Kalau ada keperluan yang mana yang penting, keluarga ke apa, kita cepat je nak ni buat keputusan. Okay, kita boleh tolong terus kan. Kalau tak ada kan macam dia lambat, proses jadi lambat dan kita tak tahu nak buat keputusan. And time is essence. Betul. Masa is everything today. Sometimes 10 minutes boleh jadi satu opportunity loss. Betul tak?